So, hai, Assalamualaikum. Hari ni kita akan buat kimia kertas 1 untuk Selangor 2024. Okay, so kita tengok soalan yang pertama. Yang pertama adalah Raja 1 menunjukkan peralatan keselamatan di dalam makmal. So, ni apa? Ni adalah kebok wasap. So, apa maksud kebok wasap? Kebok wasap ni, dia untuk benda yang diguna untuk apa? Diguna untuk benda yang ada gas beracun. So gas beracun. So kalau sesuatu bahan kimia tu dia keluarkan gas beracun, so kita kena gunakan kebok wasap. So apa contoh gas beracun ni? Contoh dia kita bagi yang pertama adalah fluorine, lepas tu klorin, lepas tu bromin. Okay, senang kata grup 17. Alright, so antara bahan kimia berikut yang manakah perlu dikendalikan dalam peralatan keselamatan yang ditunjukkan dalam Raja 1? Okay. A. Gas klorin, B. Asid nitrit, C. Gas oksigen, D. Kalium mangat 7 bereksi. Okay guys, tengok sini. So, dia cakap kat kita kat sini, ni adalah untuk gas kan. Nampak ni kan bagi tahu kat sini, ni adalah untuk gas beracun. Automatically kita kena cari benda yang gas, bukan pepejal. Jadi asid nitrit ni tak ada kena mengena. Kalium manganat pun salah. So, yang pilihan kita adalah gas oksigen dan gas klorin. So now, gas oksigen berbahaya ke? Kalau berbahaya, kita tak boleh nak bernafas sekarang. So jawapannya adalah A. Alright. So, tengok soalan yang kedua. Apakah formula kimia bagi aluminium karbonat? Aluminium karbonat. Okay, untuk orang yang tak tahu, kita boleh buat secara pecah. Okay, yang pertama kita buat aluminium apa? Aluminium 3 plus. Karbonat CO3 tu minus. So bila kita buang positif, Allah apa terbuang ni dah 3 plus. Bila kita buang alok. So bila kita remove dia punya tepi ni, apa ni, charge positif negatif dia, and then kita boleh silang pangkah charge tersebut, bukan, nombor tersebut. So dia akan dapat Al2 bawa main sini. So Al2 CO3 kurangan, jangan lupa 3. Okay, so what is the answer? Jawapannya adalah C. Alright. So soalan yang ketiga, antara berikut bahan yang manakah terdiri daripada ikatan ion, garis ikatan ion. So apa maksud ikatan ion? Ikatan ion adalah ikatan antara apa? Ikatan antara logam dan bukan logam. Jadi di antara semua ni, nama yang paling cara kita nak identify sama ada ikatan ion ataupun tidak. Yang pertama kita tengok ikatan ion ni, maksud dia ada dua unsur. Senang katalah yang paling mudah untuk kita detect. So kita tengok kat sini. Okey, ni pun dua unsur, ni dua unsur. Ni bukan dua unsur. Nama tetrachloromethanol. Okey, nama macam dua unsur, tapi you tengok kat sini dia macam dia macam satu perkataan. Ni untuk kalau cara macam orang tak tahu langsung cara nak jawab. Okay, so kita boleh pangkal siap-siap. And then kita tengok sulfur dioksida, carbon monoksida, obviously bukan. Sulfur pun bukan. Benda yang kalau benda tu depannya adalah bukan logam, jawapannya automatik salah. So kita cari di mana yang jawapan dia yang perkataan pertama kita nampak adalah logam. Okay, tu adalah cara yang mudah untuk seseorang tu identify dah kalau dia tak tahu apa itu ikatan ion. So soalan yang keempat, antara yang berikut, faktor manakah mempengaruhi kadar tindak balas? Okey, kadar tindak balas kita ada berapa faktor? Kita ada 4 faktor, betul tak? So faktor pertama adalah apa? Yang pertama saiz, yang kedua adalah suhu, yang ketiga adalah mangkin, yang keempat adalah kepekatan. Okay, so ni kadar mangkin aja. So cari mana yang tak nombor 1. C salah, D pun salah. So tengok antara 2 dengan 4. Maksudnya C, 3 ni salah. Okay, GC mana ke kita sebut dalam ni? Tak ada. So IV, iaitu B. Alright. Yang kelima, persamaan berikut menunjukkan tindak balas antara kuprum 2 oksida dan gas hidrogen. Okay, CO tambah H2 sama dengan Cu tambah H2O. Okay, apakah jenis tindak balas yang berlaku pada kuprum 2 oksida? Okay, mana kita jumpa CO ni? Kita jumpa dekat dalam tabung apa? Pembakaran. Okey, tabung pembakaran. Jadi, tabung pembakaran ni adalah kita punya penentu untuk tindak balas apa yang berlaku kat dia. Alright. So, CO dia ada 2 kawan. Dia ada seorang kawan. And then sekarang ni tak ada kawan. Okay, missing, kawan dia hilang. So, kita boleh tahu ini sama ada tindak balas pengoksidaan ataupun penurunan. Pengoksidaan adalah apa bentuk dia? Wait, I lukis PO ataupun PR.
pengoksidaan, oxidation ataupun reduction. Okey. Sekarang apakah tindak balas yang berlaku pada kumpulan oksida? Okey, so kita boleh buang mana yang tak ada kena-mengena, pemendakan tak ada kena-mengena, penetralan pun tak ada kena-mengena. Why bukan penetralan? Okey, penetralan berlaku bila kita ada asid tambah alkali. But kat sini kita tak jumpa asid alkali pun, kita just jumpa logam oksida. Alright. Logam oksida oksida logam yang kurang reaktif tambah dengan hidrogen yang kering. Okay, ni adalah benda ni. Kalau orang dua tanya kan, okay, ni adalah jawapan kita. Okay, jadi macam mana kita nak tahu sama ada dia pengoksidan atau penurunan? Alright, kita tengok sedikit monomik kita kat sini. Alright, kita kena ingat macam ni ya. Allah Akbar. Okay, you remember this word, and then kita buat macam ni. Hitam. And then you remember another one which is OHNO. So no. Alright, apa benda dia tahi hitam OHNO ni? Tahi hitam maksud dia tambah hilang. Okay. Alright, ni adalah untuk apa? Ini adalah untuk pengoksidaan. Jadi bila kita mengalami pengoksidaan, kita akan tambah apa? Tambah oksigen. Kita akan hilang hidrogen. Kita akan hilang elektron. Dan kita akan tambah nombor oksida ataupun nombor pengoksidaan. Alright. Based on sini, kita hilang oksigen kan, daripada CO jadi Cu. Alright, tengok sini. Dia apa? Tambah oksigen adalah pengoksidaan. So kalau terbaik daripada dia, penurunan ialah hilang hidrogen. So jawapannya adalah penurunan. Alright. Alright, kita sambung soalan yang ke-6. Antara berikut tindak balas yang manakah menyerap haba daripada persekitaran? Okey, soalan dia kata menyerap haba. What is menyerap haba? Menyerap haba maksud dia mengalami endothermic. What if kalau dia exothermic? Kalau dia exothermic, dia akan release haba. Release heat ataupun bebaskan haba. Bebas haba only if it exothermic. Okay, so based on this, dia nak menyerap haba. Okay, tengok satu persatu. Kalsium karbonat jadi kalsium oksida tambah dengan karbon oksida. Karbon oksida. What is this? This is penguraian haba. Penguraian haba. Kita tulis satu persatu dulu untuk semua pilihan. Okay, supaya kita tahu setiap satu ni apa. Okay, kalau kalium hydroxide tambah dengan asid klorid, so ini adalah apa? Ini adalah penetralan. How do we know dia ada penetralan? So, kita tengok kat sini. Ini ada kalium. Ini ada ni kita paper ni adalah wait. Alright. This is group 1. This is group 17. Ini adalah how kita identify. So, bila kita nampak group 17 satu kumpulan ni maksud dia satu elemen kat sini. Dan kita nampak group 1 ataupun any group logam dalam satu kumpulan macam ni, bila kita nampak logam dia bukan logam bergabung, we will get penetralan, which is acid dan alkali most of the thing. Tapi sometimes kita akan nampak kalau ada acid dan alkali, kalau kita nampak logam dia bukan logam, also penetralan. Kalau kita macam nak tahu juga, kalau kita nak tengok sama ada berdasarkan acid dan alkali. Okay, sekarang kita ada H membawa maksud acid, kita ada OH yang membawa maksud alkali, yang di mana also menyebabkan penetralan berlaku. Kita tengok pilihan yang C, C2H4. C2H4 ni adalah apa? CN2N. CnH2N, which is ethane. So ethane tambah dengan 3 oksigen, kita dapat carbon dioxide tambah H2O. Automatic bila kita dapat benda macam ni daripada ethane ataupun apa-apa metanol ke apa dan sebagainya, ini adalah pengoksidaan. Okay, so tengok D pula, kita cepatkan. Okay, magnesium. Okay, nampak je perkataan magnesium. Ini adalah apa? Ini adalah logam. So, ini adalah automatic penghasilan garam. Okay, ni cara kita identify. We have to identify smartly. Okay, so jawapan dia adalah penguraian haba. Sebab apa? Menyerap haba. Bila kita nak menyerap haba, kita kena kuraikan haba. Okay, penetralan ni adalah bebaskan haba. Pengoksidaan pun bebaskan haba, penghasilan garam pun bebaskan haba. So penguraian haba maksud kita kena serap haba. Okay, so tengok soalan ke-7. Rajah 2 menunjukkan kecederaan yang dialami oleh seorang murid semasa hari sukan. Apakah jenis ubat yang perlu diambil oleh murid itu? So apa yang budak ni tengah ada, sekarang ni dia jatuh. So bila jatuh, dia akan ada kuman, sebab dia berdarah.
Yang ni sakit tak kulit dia? Sakit. Jadi antara semua ni mana tu kita ambil. Okey, kita buang mana yang paling macam tak masuk akal. Yang pertama, corticosteroid. Corticosteroid ni maksud dia ubat tahan sakit kan? Ubat tahan sakit. Okey, kulit kita memang sakit. Analgesic pun sama, ubat tahan sakit. Ubat psikotik. Ubat psikotik tak ada kena-mena guys. Ubat psikotik ni kalau kita ada masalah kemurungan ke, kita ada masalah yang berkaitan dengan kita punya mental, itu baru boleh. Okey, tapi bukan untuk orang gila saja. Okey, alright, so jangan salah sangka. So kita tengok pula antimicrobe. Antimicrobe ni untuk apa? Antimicrobe adalah untuk bunuh kuman. Bila kita jatuh, kita punya kulit akan ragah. Ragah tu maksud dia terkoyak. Terkoyak macam macam nak apa? Tergarik. Kan garik. Aduh, hai. Apa benda bahasa Melayu standard? Macam kulit kita tersirat. Macam tu lah. Macam disiat. Macam tu. Okey. Senang faham, kulit kita akan jadi macam ni lah. Macam nampak macam cakaran. Macam tu lah. Jadi, bila ada cakaran tu maksud dia kuman boleh masuk. Okay, bila kuman boleh masuk, kita kena cari cara untuk kita bunuh kuman tu. Okay, sakit, ubat dan sakit tu, itu yang kedua. Okay, so jawapannya adalah Allah Akbar. Jawapannya antimicrobe. Alright, so kita tengok soalan yang ke-8. Antara bahan berikut yang manakah terdiri daripada molekul? Molekul ni macam mana? Molekul ni maksud dia ada dua berbola. Okay, what is, kalau di atom maksudnya satu berbola. Alright, so kita cari yang dua berbola. Okay, satu berbola maksudnya satu nama. Alright, kita cari mana Allah Akbar. Yang satu berbola kita padam. Zinc padam, gas nitrogen N2. Alright, so macam betul. Zinc nitrate ialah ZnNO3, natrium chloride NaCl. Okay, now what is molecule? Molecule adalah, nampak ni, kami guna warna yang sama kan. So bila saya guna warna yang sama, it mean that dua berbola ni masih daripada berbola yang sama. Dia tak boleh satu biru, satu lagi warna koko. Macam natrium chloride ni. Natrium chloride ni natrium satu color, lepas tu chloride pun satu color. Tak boleh. Zinc nitrate pun sama. Zinc satu color, nitrate pula satu color. So tak boleh. That's why jawapan dia adalah C. Alright, tengok soalan yang ke-9. Rajah 3 menunjukkan 3 unsur dalam jadual berkala unsur. Alright, lithium, natrium, kalium. Okay, antara yang berikut yang manakah benar tentang unsur-unsur itu? A, tidak berwarna. B, wujud dan keadaan gas berbeza. Okay, sebelum kita identify dulu jawapan dia, kita tengok what is this? This is kumpulan 1. So apa kumpulan 1 punya kelebihan? Kelebihan pertama adalah dia boleh bertindak dengan gas hidrogen. Tidak bertindak dengan hidrogen pada. Dia bertindak dengan air. Dia bertindak balas dengan air. Bila dia bertindak dengan air, dia akan hasilkan gas hidrogen. Okey. Lagi apa lagi? Semakin dia ke bawah, okey, betul. Semakin dia ke bawah, dia punya atom akan semakin besar. Alright, so tu antara kelebihan dia lah. Okay, so kita tengok kita tengok kat sini. Antara yang berikut yang manakah benar tentang unsur itu? Tidak berwarna. Salah, dia berwarna. Sebab apa berwarna? Okay, kita tengok monomid dia. Lipas merah nak kahwin ustaz. Nak kahwin ustaz. So lipas ni apa? Lithium. M ni merah. Na natrium kuning. Kalium ungu. So dia berwarna guys. So bila dia berwarna, A ni salah. Yang kedua, wujud dalam keadaan gas. Dia berpejal. Okay. Yang C mempunyai lebih daripada satu nombor sedaan. Salah sebab dia grup 1. So automatik jawapan dia D. Boleh beda lipas dengan air untuk menghasilkan gas hidrogen. Kita sebut tadi. Okey, kita tengok soalan yang ke-10. Rajah 4 menunjukkan jenis zarah-zarah yang terdapat dalam satu larutan. Okey, ini larutan apa? Ini adalah alkali. Yang NH3, NH4. NH4 ni adalah amonium. NH3 adalah amonia. Okey, amonia. Alright, kalau kita tengok kat sini, maksud tak? Sini dia bagi NH3, tapi sini NH4. NH3 lagi, NH4 lagi. Maksud dia, NH4, NH3 dia tak dapat menjadi NH4 lagi. Benda mungkin ni. Alright, dia tak menjadi NH4 sepenuhnya. Maksud dia, dia punya larutan dia, pengayunannya tidak lengkap. Alright, jadi antara berikut manakah wakil larutan ditunjukkan? So OH, tahu-tahu kita sebut alkali. So perkataan yang menggunakan perkataan asid kita buang. So kita ada pilihan C dan D. Okey, apa beza alkali kuat dan alkali lemah? Alkali kuat ni maksudnya dia boleh mengayon lengkap. Kalau alkali lemah sebaliknya, dia akan mengayon separuh, bukan mengayon
Tak lengkap, separuh. Kenapa jawapan dia D? The reason dia adalah sebab masih ada lagi NH3. Okay, kalau dia mengion lengkap, semua ni akan jadi NH4. OH ni kekal lah, cuma NH3 ni akan jadi NH4. Alright. Soalan yang ke-11, apakah dimaksudkan dengan alloy? Okay, jawapannya adalah campuran. Kalau perkataan campuran lah, ini ada dalam buku teks. Unsur ni salah. So, sebabnya pun salah. So, campuran dua atau lebih unsur di komposisi tertentu yang mana unsur utama logam. Okey. Ni berpada secara kimia ni salah ha. Alright. Okey, kita tengok soalan yang ke-12. Rajah 5 menunjukkan suatu sebatian kimia. So, dia bagi kita butena. Okey. So, butena, dia tanya berapakah bilangan isomer bagi sebatian dalam rajah 5. So, alright. Apakah maksud isomer? Isomer ni maksud dia formula kimia sama tapi struktur beza. Tu maksud dia. Okey. So, kalau kita namakan dia dalam nama biasa, nama am dia MacProbook, kita akan dapat butena. Okey. So, bila butena, macam ni kita nak pastikan berapa bilangan isomer, kita kena try and error. Tapi kalau orang yang dah hafal, dia akan tahu jawapan dia adalah 3. Tapi kalau kita tak tahu, macam kita nak buat. Okey. Ni tengok ah. Apa yang kita perlu buat adalah kita kena ubah kedudukan dia punya apa yang kita panggil kumpulan berfungsi. Kita kena ubah kedudukan kumpulan berfungsi dia. Okey. So macam mana kita nak buat? Yang pertama kita boleh buat macam ni. Dia ada 4 kan. So kita ubah kedudukan berfungsi dia. Kita tukar color lain. Alright. C. Ni tariklah untuk H kan. Okey. Ni adalah yang pertama. Okey, daripada yang kedua tadi kita ubah dia main kat sini. So nama dia akan berubah. Nama dia akan berubah jadi apa? Ni kita panggil boot 1 ena. Kenapa boot 1 ena? 1 tu kenapa? Sebabnya dia duduk dekat nombor 1. Okey, that's why dia 1. Kenapa dia ena? Because ni adalah kumpulan alkena, right? And then kenapa dia boot? Because 1, 2, 3, 4. So dia 4. That's why boot 1 ena. So yang kedua adalah isomer yang kedua adalah yang ni. So apakah nama dia? Okay, ni kedudukan berfungsi dia. Kumpulan berfungsi dia duduk dekat kedudukan yang kedua. So kita panggil nama dia sebagai boot tolak 2 ena. Why 2? Sebab 1, 2. So dia punya kumpulan berfungsi double bond dia duduk dekat nombor 2. Faham? Okay. Yang ketiga pula macam mana? Yang ketiga adalah kita ubah kedudukan. Okay, tadi dia duduk kat sini, lepas tu dia duduk kat sini. Kalau kita duduk kat sini, keadaan dia sama je kan. So kita ubah dia punya cabang pula. Okay, cabang pula yang kita akan ubah. Alright. So macam mana kita nak ubah? Okay, kita lukis 3. 1, 2, 3. And then tarik 1. Okay. And ada 3 ni, kita tarik 1 kat bawah. Okay, dalam pembuatan isomer, satu je kekurangan dia adalah kita kena kreatif. Tu je. Kalau hampa tak mahu kreatif, adalah hampa kena hafal. Tapi kalau boleh kreatif lah, sebabnya ada banyak cara untuk kita buat benda ni. Okay. Alright. So kalau tengok kat sini, apakah nama dia? Tengok ah. Jadi 3 dah tak sekarang ni. Okay, jadi 3 dah. Ni 3. Ni kira cabang. So macam mana nama dia? Kita akan nama dia macam ni. Kita akan namakan dia sebagai 2 metil prop 1 ena. Why nama dia 2 metil prop 1 ena? Okay, first kita namakan dia sebagai metil bila kita ada cabang 1 saja. Alright. Lepas tu kenapa dia prop? Because 1, 2, 3 met at prop. And kenapa dia 2? Sebab dia duduk dekat kedudukannya dekat nombor 2. Kumpulan cabang dia kumpulan cabang. Maksudnya cabang. Cabang ni duduk dekat kedudukan yang kedua. Okey. Lepas tu 1 ena. Kenapa 1 ena? Sebabnya kumpulan berfungsi duduk dekat nombor 1. Okey. Dia tak semestinya kita baca kat sini. Kita boleh baca kat sini juga. So sini boleh nombor 1, sini boleh nombor 2, ataupun sini nombor 1, sini nombor 2. Okey. Tak kisah kita baca kat mana, asalkan bila kita nampak kumpulan berfungsi tu mengisytiharkan sebagai dia adalah kedudukan yang pertama. Alright. So ini dikira sebagai 1, ni dikira sebagai 3. Okey, that's cara kita baca. Okey. Alright. A quick note kat sini. Okey. So macam ni. Sikit penamaan contohlah alkana kita buat. Alright. So yang pertama adalah kita baca karbon yang paling panjang. Alright. So contoh kita ada macam ni ya. C. Lepas tu
C, ni lah. Okay. Alright. And then ini adalah H lah. H. Okay. Alright. So, penamaan kena yang pertama, cara kita nak baca dia adalah kita baca carbon yang paling terpanjang, kita kena ikut straight dia. So, macam mana? Kita boleh baca macam ni. Ni 4. Okay. Ataupun kita boleh baca macam ni. Ni pun 4. Ataupun ada apa-apa. Atau boleh baca macam ni. Tapi ini adalah 3. So, mana tu kita nak baca? Kita boleh baca yang ni boleh. Ini boleh. Kita cara yang paling panjang. Alright. Dia mesti one way lah. Dia tak boleh macam ni dah bentuk T. Tak mau bentuk T. Tak nak L je. Okay. Nak sekali selekoh je. Okay. So, anda kata contohlah kita baca macam ni lah. Okay. Kita baca macam ni. Jadi, ini dikira sebagai cabang kalau kita baca macam ni. Alright. Sama lah kalau kita baca macam ni sekalipun, ini dikira sebagai cabang. Okay. Kemudian kita kena tahu pada carbon keberapakah cabang kita duduk. So, kalau diikutkan kat sini, cabang kita duduk pada carbon yang kedua, bukan carbon yang keempat. Alright. Bukan carbon yang ketiga. Why? Kita baca kat sini. Kalau hampa nak baca kat sini pun boleh, tapi macam menyusahkan diri. Lebih baik kita baca yang paling dekat. Okay. Alkeno ni mudahnya sebabnya dia semua single bond. So, bila single bond, kita boleh letak sama ada sini adalah yang pertama ataupun hujung ni adalah yang pertama. Maksud dia adalah anda kata kita nak baca yang ni adalah cabang yang kedua, boleh. Cabang yang ketiga pun boleh. Tapi orang tak akan letak sebagai cabang ketiga. Okay, bila kita baca macam ni, orang tak letak sebagai cabang ketiga untuk yang ni. Kita akan letak sebagai yang kedua, faham? Jadi itu adalah dia punya macam rules dia lah, dia punya hukum dia yang kita kena tahu. Okay. Lepas tu kita kena baca yang duduk dekat dengan cabang lah. Okay. Alright. So, bila kita tahu cabang duduk kat mana, boleh kita letak, okay, cabang duduk kat nombor 2 kan. So, kita tulis 2. Lepas tu, tolak. Okay, ni wajib ada benda lah ni. Wajib ada. Okay. Okay, cabang ni ada berapa? Ada 1 je kan. So, bila cabang ada 1, nama dia adalah metil. Alright. Lepas tu, kita tengok kat sini. Alright. Ni apa? Met, app, prop, but. So, ni adalah butana. So, kita pun tambahlah kat dia sini. Ni metil apa? Metil metil butana. Okay. So, sekali lagi. 2 ni adalah apa? 2 ni mewakili nombor karbon yang kita duduk, yang diduduki. Ambil ayat BM. Lepas tu, metil ni apa? Dia menunjukkan berapa cabang wujud. Berapa cabang. Yang ni adalah macam mana saya nak fahamkan lah. Wait, klik kat sini. Ini adalah nama karbon terpanjang. Nama karbon terpanjang lah. Nama karbon terpanjang. Apa maksud nama karbon terpanjang? Maksud dia kat sini lah. Maksud karbon terpanjang tu maksud dia, okay, ini kita baca dia sebagai met, app, prop, but. Lepas tu kita panggil dia butana. Okay. Kalau kita baca macam ni kan, ini tak terpanjang sebab yang ni adalah 1, 2, 3. So, met, app, prop dia 3 je. So, kita tak boleh letak sini 3. Tak boleh letak prop. Okay. Kita kena baca karbon yang terpanjang yang tidak termasuk dengan induk. Okay. Alright. So, another note. Kalau lah soalan ni mungkin jangan keluar, tapi kita tambah je lah. Okay, ni sedikit cabang yang kita kena tahu. Andai kata dia adalah CH3, ni adalah metil. Kalau dia CH3, CH2, ni adalah etil. Kalau okay. Kalau dia contoh lah, dia ada dua kali lah CH3. Andai kata CH3 tu dia ada 2 kali, so kita panggil dia dimetil. Kalau ada 3 kali pula, kita panggil lah trimetil. Okay. Alright. Okay. Oh, contoh kita tambah lagi. Anda kata contoh soalan masa lagi. Kalau tak buat soalan, apa takkan nampak. So, kita buat C. Lepas tu, dekat carbon 2 kita tambah. Dekat carbon 3 pun kita tambah. Okay. If let's say, soalan dia soalan ni macam ni, ada dua cabang kat sini. Ni cabang pertama, ni cabang kedua. Why kita kata cabang? Sebab okay, kita kena baca yang panjang kan. Kalau kita baca ni 3. Ni bukan paling panjang. Kalau kita baca macam ni bawah 4 pun tak terpanjang. Kalau kita baca macam ni, kita ada 5. So, ni dah paling panjang. So, bila ini paling panjang, maksud dia C atas dan C bawah dikira sebagai cabang. So, kita ada 2 cabang. Okay, pada kedudukan berapakah cabang tersebut? Okay, jadi cabang kita akan tengok pada, okay, sebab
nak baca sama ada dia ni yang pertama ataupun sini yang pertama adalah kita tengok pada kedudukan cabang mana yang paling dekat. Okey, antara yang ni dengan yang ni, mana satu paling dekat? Ni lah, ni dah kan yang paling dekat dengan cabang ni. Okey, ni tak dekat. Alright. So, Allah terpadam pada sini. Okey. So, kita pun anggap dia sebagai satu. Ni cabang kedua. Ni adalah cabang kedua, cabang ketiga, cabang keempat, cabang kelima. So, pada kedudukan berapakah cabang tu duduk? Cabang tu berada pada kedudukan nombor 2 dan nombor 3. So, kita pun tulis macam ni. 2, 3. Wajib koma adik-adik. Oh lah kita tolak. Okey. Nampak dah? Sekarang ni kita ada 2. So, nama dia adalah, lepas tolak nama dia dimetil. Okey. Nak tengok kat sini pula. Alright. Ada berapa? Ada mat, app, prop, boot, pen. Ada pentana. Jadi kita akan namakan dia sebagai dimetil pentana. Okey, faham? Anda kata kalau ada 3 cabang, kita buatlah set. Koma tu wajib ada, faham? Alright. So, tadi jawapan dia apa? C, A, B. Alright. So, soalan yang ke-13. Antara pernyataan berikut yang manakah benar untuk menerangkan penggumpalan lateks? Okey, bila kita nak gumpalkan lateks, macam mana kita nak buat? Kita kena guna asid. Okey. So, cara ni benar yang menggunakan asid dulu. Right? A, air hidrogen daripada asid. Okey, macam tahu ataupun dah okey dah. Air hidrogen daripada letak amonia. Amonia ni adalah apa? Amonia adalah alkali. Salah. Tengok C. Penolakan antara zarah. Penolakan ni maksud apa? Penolakan ni maksud dia cair. Okey, so salah. Jawapan dia adalah A. Alright. Okey, tengok soalan yang ke-14. Kita nak cepat ni. Antara yang berikut perubahan keadaan jirim manakah yang menyebabkan tenaga kinetik zarah-zarah bertambah? Okey. So, apabila dia kata kat kita menyebabkan tenaga kinetik zarah-zarah bertambah, maksud dia adalah dia semakin panas. Okey. Sebab asal dia berbola ni duduk macam ni je. Okay. Those things are happy. Tapi one day kita bagi haba kat depan tu, benda ni macam goyang ni. Okay. Itu yang dimaksudkan dengan tenaga kinetik bertambah. Jadi kita carilah yang semakin panas. Okay, logically air kepada steam. Okay, air tak mungkin lah. Alright. Okay, soalan yang ke-15. Antara unsur kumpulan 17 berikut yang manakah mempunyai saiz atom yang paling besar? So, macam mana kita nak buat? Yang pertama, kita lukis dulu bendera ataupun lukis dulu piramid segitiga, ikut nak panggil apa pun. Okey. Semakin dia ke bawah, semakin besar saiz atom dia. Jadi, okey, ni adalah grup 17. Macam ni kita nak ingat monomik grup 17. Allah. Monomik grup 17 adalah phase cow. Buruk ila. So, apa tu phase cow buruk ila ni? Okey, fluorine, chlorine, bromine, iodine. So, semakin ke bawah semakin besar. So, jawapan dia adalah A, iodine. Soalan yang ke-16. Antara berikut yang manakah ialah asid diprotik? Okey, asid diprotik. Apa maksud asid diprotik? Asid diprotik ialah asid apa? Yang ada H tu 2 kali. Macam tu. Ni bukan hidrogen lah. Nah, abang H tu dia 2 kali. Contoh dia apa? Asid sulfuric. Okey, nampak H 2 kali. Itulah maksud dia. Okey. Asid ni kita tu satu kalau kita tak tahu. HNO3 ada satu je, so salah. Asid sulfuric baru sebut tadi. Automatic jawapan dia. Tapi tak apa, kita tengok dulu. Kenapa bukan asid etanoik? Asid etanoik CH3COOH. Asid etanoik adalah asid lemah. Okey. So dia tak tergolong dengan asid diprotik. Asid diprotik ni adalah asid kuat. Khas untuk asid kuat sahaja. Kalau asid hidroklorik dia adalah HCl. Again dia satu je huruf H. Alright. Alright, so soalan 17. Antara berikut yang manakah benar tentang alloy dan komponen utama di dalamnya? Okey. Yang ni kita dah bincang hari tu. Macam cara kita nak ingat apa yang ada dalam loyang. So huruf B, selepas huruf B adalah huruf C. So dalam dia ada kuprum. Dalam loyang dia tak ada S tapi dia ada zinc. Dia ada huruf Z, dia terbalik dengan gangsa. So dia ada zinc dan kuprum. Okey. So ada kuprum. Alright. Yang kedua adalah steel, keluli. Macam mana kita nak ingat keluli ada apa? Ingat, keluli, kita buang huruf LU, kita akan dapat keli. Keli ialah ikan. Macam mana kita nak ejak ikan dalam bahasa kimia, dalam bahasa Inggeris? Kita kira kita ejak macam ni. FE, fish. FEC, fish. Ni adalah cara nak ingat je. Okay, so adalah ikan, ferrum dan kuprum. So, dia tak ada ferrum dengan kuprum, adalah stenium. So, nombor 2 adalah salah. Kita padam mana yang nombor 2. Ni salah, ni salah. So, kita ada pilihan 1 dan
B dan D. Tapi nanti kita habaq dah. Satu tu betul. So automatik yang ni salah. So jawapan dia adalah B. Okey. Yang ke-18, antara berikut manakah merupakan polimer sintetik? Polimer sintetik ialah polimer buatan. Glukosa bukan buatan, polyisoprena bukan buatan, polyetina ialah buatan. Dia buat apa? Dia buat beg plastik. Yang paling lekeh. Lekeh macam mana? Contoh dia, kita buat botol plastik. Botol sunlight tu. Okey. Asid deoksiribonukleik ni sebenarnya ada dalam badan kita, dalam bayu. Okey. Okey, soalan yang ke-19. Antara yang berikut manakah benar tentang sebatian karbon? Okey. Sebatian karbon. Yang pertama, semua sebatian karbon ialah sebatian organik. Salah. Tak semua, dik. Contoh dia apa? Contoh dia etanol. Etanol bukan organik. B. Semua sebatian karbon hanya membentuk ikatan kovalent. Hanya. Okey, salah. Dia boleh buat ikatan lain juga. Ikatan datif. Okey. C. Semua sebatian karbon mempunyai sekurang-kurangnya satu atom karbon dalam struktur. Okey, jawapannya adalah C. Alright. Betul lah. Semua sebatian karbon mempunyai sekurang-kurangnya satu atom karbon dalam struktur. Kau dah tak panggil lah sebatian karbon. Alright. And soalan kalau macam ni, kalau kita macam blur sangat, sebenarnya jawapan yang paling panjang tu jawapan yang paling betul. Okay, ni kalau kita nak hentam lah. Tapi elokkan hentam dalam soalan, terutama SPM. Soalan ke-20, Raja 6 menunjukkan formula struktur bagi suatu bahan yang terdapat dalam ubat yang berfungsi melegakan rasa sakit. Okay, apakah formula molekul bagi bahan ini? Senang je, kita kena kira satu persatu. C ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So C kita 8. Dia nak formula molekul kan? Okay, so formula molekul maksudnya kita tak perlu kecilkan. So cari yang C8. B salah, D salah. Alright. Kita tengok H pula. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. H ada 9. Okay, dua-dua H ada 9. Dia ada N tak? Dia ada huruf N lah. Okay, ni tak ada N. Jawapan dia C. Okay. Soalan yang ke-21, Raja 7 menunjukkan pembentukan ikatan antara dua jenis zarah. Saya tidak mempunyai elektron. Saya boleh berkongsi sepasang elektron dengan kamu. Okay. Ni ion hidrogen, amonia. Ni ada ikatan apa? Dia tak ada elektron. Bila dia tak ada elektron, automatik dia bukan ikatan ion. Okey. Lepas tu dia bukan ikatan logam. Okey. Saya boleh berkongsi dengan sepasang elektron dengan kamu. Maksud dia dia adalah orang baik. So orang baik, kita akan jadikan dia sebagai ikatan datif. Okey. Sebab apa? Ikatan datif ni hanya untuk geng pemurah ataupun suka sedekah. Ikatan datif ni untuk orang yang suka sedekah. Dia kan nak bersedekah, nak berkongsi kan. Padahal kawan tak boleh bagi apa-apa bukan dia, tapi dia mesti nak berkongsi. So inilah kelebihan ikatan datif. Dan yang ke-22, antara proses yang berikut yang manakah merupakan tindak balas yang perlahan? Tindak balas yang perlahan. Jawapan dia adalah fotosintesis. 23. Antara yang berikut persamaan manakah mewakili satu tindak balas redox? Maksudnya kita tak tahu tindak balas redox ke tak. Yang pertama kita kena tengok oxidation number. So, kita tengok satu persatu. Okay, 2 copper oksida tambah dengan Cu sama dengan 2 copper tambah CO2. Okay, ni macam betul. H2SO4 tambah Cu jadi CuSO4 tambah H2O. Tengok oxidation number dia. H ada 2. Okay, kita buat dulu lah. Yang tahi hitam. No. Kalau dia tambah nombor pengoksidaan H2 SO4 Cu. Ni tak ada penambahan, so bukan dia. Ni PB jadi PB. NO3 N ada 2. O ada 6. Tak berubah. Dia tak berubah, maksud dia bukan tindak balas redox. Tengok pula yang D, 2CH3 COOH tambah CaCO3. Okay, bila dia guna asid lemak, mostly kalau soalan guna asid lemak, dia bukan tindak balas redox. So jawapan dia A. Okay. Soalan yang ke-24, takat didih kalium lebih rendah daripada natrium. Pernyataan manakah yang paling tepat menerangkan fenomena ini? Okey, dia cakap pasal takat didih kalium dengan apa tadi? Natrium. So apakah persamaan kalium dan natrium? Kalium dan natrium persamaan dia adalah daripada kumpulan 1. Jadi bila kita cakap pasal takat didih, takat lebur lah kan, kita ada 4 benda yang kita kena ingat. Yang pertama adalah kalau takat lebur ni, yang pertama adalah disebabkan saiz atom. Saiz atom meningkat. Yang kedua adalah disebabkan daya tarikan apa? Elektrostatik.
antara atom. Kalau saiz meningkat, saiz meningkat maksudnya dia semakin apa? Badan dia semakin, macam lagi kaki lah. Ni badan, ni kaki, tangan. Dia semakin gempal, makin gemuk. So bila makin gemuk, dia nak bergerak semakin payah lah. Jadi bila semakin payah, dan dia punya daya tarikan dia semakin lemah. Okay, right. Yang ketiga pula adalah tenaga haba berkurang lah. Sebab apa? Sebab dia dah malas bergerak tau. Okay, bila saiz atom ni bila saiz dia dah semakin besar, dia malas bergerak. Jadi bila dia malas bergerak, daya tarikan dia semakin berkurang. Ni cara untuk kita visual lah, bukan maksud sebenar pun. Jadi tenaga haba maksud dia nak produce tenaga pun kurang lah. Dia kurang berpeluh. Macam tu. Yang keempat adalah kereaktifan dia bertambah. Kereaktifan yang kita anggap semakin kedegilan lah. Kita semakin degil, semakin kita panggil macam apa je lah. Okay, kereaktifan bertambah. Okay, lupa lukis tadi. Ini segitiga. Okay, semakin kita menuruni kumpulan, inilah kita punya perkara yang kita kena ingat. Saiz atom dia akan semakin bertambah, daya tarikan elektrostatik dia akan semakin kurang, tenaga haba semakin kurang, kereaktifan dia akan bertambah. Jadi saiz atom nature lebih kecil. Okey, macam mana kita nak ingat monomi untuk grup 1? Ingat lipas nak kahwin. So lithium, natrium, kalium. So betul lah natrium lebih kecil saiznya daripada kalium. Jawapan ni betul. B, kalium lebih reaktif daripada natrium. Betul. Alright. C, daya tarikan antara atom kalium lebih lemah. Salah. Sepatutnya lebih tinggi. Alright. D, ikatan kovalent antara atom kalium lebih lemah. Okay, daya tarikan elektrostatik lebih lemah. Ni ikatan kovalent. Ikatan kovalent, kalau kalium, dia bukan ikatan kovalent. Okay, so automatik masalah jawapan dia. Kenapa? Ikatan kovalent untuk grup 17. Kalau grup 1, GP1 untuk ikatan ion, logam dan seakatan dengannya lah. Okay, C tadi kenapa kita salah? Sebab dia kata daya tarikan antara atom. Sepatutnya dia kena sebut daya tarikan elektrostatik. Alright. So soalan ni saya tanya cikgu, and then cikgu cakap kita boleh jawab sama ada A boleh, B pun boleh. So ikut lah, tapi lagi better kalau kita jawab B lah. Okay, tapi dua-dua jawapan betul. Alright. Okay, soalan yang ke-25. Antara pasangan berikut yang manakah dipadankan dengan betul? A, makanan herbicide. Herbicide ni untuk apa? Herba kan? Untuk pokok. So makanan salah. Kita bukan nak racun makanan. B, pertanian dengan penstabil. Penstabil ni kalau kita nak buat produk ke apa-apa, pertanian ni better herbicide. Okay. Okay, perubatan analgesik. Betul. Perindustrian pengawet. Tak boleh lah. Alright. So jawapan dia C. Soalan yang straightforward. Soalan yang ke-26. Raja dapat menunjukkan garam Epsom yang sering digunakan dalam larutan rendaman kaki untuk melegakan lenguh kaki. Ia terdiri daripada serbuk putih magnesium sulfat, heptahidrat, MgSO4 tambah dengan 7 ayak. Berapakah jisi molar magnesium sulfat heptahidrat? Okey, apakah maksud kalau dia bagi titik macam ni? Ni maksudnya tambah tau. Alright. So janganlah takut. So kita nak buat, kita hanya perlu tambah je. So magnesium berapa? 24 kan. So kita tambah je 24 tambah 32 tambah 16 darab 4. Kenapa 16 darab 4? Sebab oksigen mana ni? Oksigen ada 4. Okey. 16 tambah 4 tambah 14 tambah 7, 16. So bila kita kira, kita akan dapat 246. Ada? Okey, ada. Jawapan ni C. Soalan yang ke-27. Raja Semia menunjukkan larutan salin yang mengandungi larutan natrium klorida untuk kepekatan 9 gram mol di empadu. 9 gram di empadu. Ia biasanya digunakan dalam hospital untuk membekalkan keperluan harian air dan garam kepada pesakit yang tidak berupaya untuk makan dan minum secara oral. Okey, apakah kemularan larutan salin tersebut? Dia nak kemularan. So ni soalan Tokyo. Okey, mudah je. Kita ambil di empadu, 9 gram di empadu, dan kita bahagi dengan kemularan larutan salin. Larutan salin adalah
Dia bagi tahu larutan selin mengandungi larutan natrium klorida. Maksudnya kita kena ambil NaCl. Maksudnya 23 ni tambah 355 kita akan dapat 58 sama dengan 345. So dapat 58.5 kan. So 9 bahagi 58.5 kita akan dapat dia akan dapat 0.15. Okay. Soalan yang ke-28, Raja 10 menunjukkan keadaan sebuah lori yang membawa asid sulfurik pekat yang telah terbalik di atas jalan raya. Okey, 1200 asid sulfurik 4.65 mol di empadu telah tertumpah di jalan raya. Sebatian kalsium karbonat digunakan untuk bertindak balas dengan asid bagi menghasilkan kalsium sulfat, karbon dioksida dan air supaya tidak membahayakan pengguna jalan raya yang lain. Berapakah GC minimum sebatian kalsium karbonat yang diperlukan? Dia nak kalsium karbonat. So, benda first kali kita kena buat, sebab kita ni bukannya orang yang boleh berimajinasi sangat, so kita kena tulis dia punya persamaan. So CaCO3 tambah dengan H2SO4 okey, sama dengan CaSO4 tambah H2O tambah CO3. Okey, and then balance. So macam kita nak buat? Yang pertama kita kena kira dulu. Dia bagi kita apa? Dia bagi kita ni kan apa ni kita panggil? Isi padu. Kita nak cari GC. So kita buat mol untuk mol untuk asid sulfurik NH2SO4 sama dengan 1200 darab dengan 4.65 bahagi dengan 1000. Okay, kita buat MV for 1000. Okay, and then kita akan dapat berapa? 5.58. Okay, so 5.58. Okay, ni adalah mol dah. Set. So kita pun buatlah H2SO4. Kita nak apa tadi? Kita nak ni kan, kalsium karbonat. Kalsium karbonat. So 5.58. Okay, so ni satu. Okay, and then baru kita buat mol kalsium karbonat sama dengan 5.58 gram. 5.58 mol. So 5.58 sama dengan X per kalsium karbonat. Kalsium apa? Kalsium 40. Karbonat C adalah 12. O3 16. Akan dapat 558 gram. So jawapan dia adalah C. Soalan yang ke-29 ni, kaji senario berikut. Pak Ahmad bekerja di sebuah ladang ubi kentang. Dia mendapati tanaman ubi kentang tidak bertumbuh dengan baik. Setelah diarah oleh majikannya, dia menabur kapotohol iaitu kalsium oksida pada tanah ladang selama seminggu. Selepas beberapa minggu, tanaman ubi kentang menjadi lebih sihat. So daripada sini kita boleh tahu dah, whether dia buah kalsium oksida, maksudnya tanah tu dia berasid. Okay, so kita nak bagi nutrient sebab kita tambah kalsium oksida. Okay, soalan dia, apakah tujuan menabur kapotohol pada tanah ladang? Tujuan Allah ni apa ni? Wow, what is happening to this pen? Okay, untuk menutrihkan tanah yang berasid. Okay, confirm ni jawapan dia. Okay, membunuh anak-anak yang tidak. C, membunuh mikroorganisma. Janganlah bunuh. Nanti macam mana kita nak pastikan proses eutrofikasi tu berlaku? D, untuk membekalkan nutrien kepada akar. Tidak. Alright, soalan yang ke-30. Jadual 1 menunjukkan jumlah isi padu gas hidrogen yang terkumpul dalam satu eksperimen. Okey, dia nak kadar tidak balas pura rata. Okey, nampak ni, kadar tidak balas pura rata keseluruhan. Okey, dalam video negeri 9 yang sebelum ni, kita ada bincang macam mana kita nak jawab soalan macam ni. Sebabnya setiap soalan KTB, kalau dia minta KTB pura rata pada 3 minit pertama, KTB pura rata pada 3 minit, KTB pura rata keseluruhan, setiap cara dia tu, setiap KTB tu dia ada cara kira masing-masing. Okay, so boleh check soalan negeri 9. Anyway, kita akan jawab kat sini. Alright, dia nak tindak balas purata keseluruhan. Bila keseluruhan, kita ambil lah yang setiap mula mendatar. Mula mendatar dia, kita tengok dekat dia punya isi padu yang sama. Di sini lah. Okay, and then kita kena ambil isi padu per masa. Sebab tindak kadar maksud dia per masa. Okay, so kita buatlah 17 per 180. So 17 bahagi 180, kita akan dapat
0.094. Jawapan dia B. Alright. Soalan 31, Raja Sebas menunjukkan graf isi padu gas karbon dioksida melawan masa bagi tindak balas antara 5 gram serbuk kalsium karbonat CaCO3 dan 50 cm padu asid hidroklorik HCl 1.0 mol DM padu. Okey, di bahagian ni kat kita. Alright. Okey, bila kita tengok kat sini kan, dia tak bertindih. Bila dia tak bertindih, maksud dia bila dia tak bertindih, maksud dia kita nak cakap yang kemularan dia adalah tidak sama. And kan depan ni adalah faktor. Okey, belakang ni adalah kemularan dia. So benda apa yang kemularan faktor ni? Dia macam ni. Kalau contoh kan, ni graf kan, lepas tu buat macam ni. Okey, maksud dia ni faktor yang sama. Okey, tapi kemularan berbeza. Mungkin kan dia kata yang ni dua-dua guna ketulan. Contoh, lepas tu saya dapat 0.005 mol. Yang ni dapat 0.00001. Contoh lah kan, dia tipu sangat tapi contoh. Jadi kita akan bahagi dua kat sini. Ini yang dipanggil sebagai kemularan. Kemularan ni kita nak tahu macam mana. Kita buat je yang MV per 1000 tu. Okey, buat je MV per 1000. Buat Tokyo macam biasa. Cuma yang depan ni je yang betul-betul KTB. KTB tu yang dimaksudkan adalah faktor-faktor tu lah, sama ada suhu ke, saiz ke, marking ke dan sebagainya. Okey. So berbalik kepada soalan. Mana dia soalan? Antara tindak balas berikut yang manakah akan menghasilkan lengkung 2? Lengkung 2 mana tu? Lengkung 2 yang atas sekali. Lengkung 2 tu lengkung yang besar. Okey. Tengok. A menambahkan beberapa titis larutan kupra sulfat. Okey. Kupra sulfat. Kupra sulfat ni apa? Kupra sulfat ialah mangkin. Okey. Kalau soalan ada mangkin, dia punya graf macam ni kan. Satu lagi mesti akan macam dia macam ada titik-titik. Macam nak lukis lah. Bukan lukisan macam ni, silap. Padam dulu. Dia akan lukis macam ni. Contoh lah. Contoh. Dia akan tiba-tiba macam ada something. Kalau lukisan macam ni barulah kita panggil mangkin. So A salah. Tengok B pula. 5 gram serbuk kalsium karbonat CaCO3 tambah 50 cm padu asid hidroklorik HCl 2.0 mol DM padu. Dia beritahu apa kita ni? Dia beritahu kat sini. So dia dah beritahu kat kita 50 cm dengan 1.0. So kita kena kira. So buatlah Tokyo 1.0 per 1000. Okey, coba kita kena buat apa ni? 0.05 mol. Maksud dia udung kat lengkung ni. Allah. Kita besarkan. Alright. Okay. Maksud dia cakap apa tadi, lupa dah. Tadi kita nak cakap apa tak? Yes, kita nak cakap 0.05 mol tu adalah untuk lengkung 1. Mesti tak nampak dah pula. Okey. So maksud dia lengkung 2 nanti dia akan lebih daripada 0.05 mol. Mungkin menjadi 1.0 mol. Okey. So macam ni kita nak tahu, kita kena find out lah dengan kita kena buat dia punya ni, apa nama tu, another Tokyo. Okey. 5 gram tak perlu risau pun sebabnya semua 5 gram. So kita buat 50 darab 2.0 per dengan 1000. 5 kali 2 10. 10 bagi 1000 kita akan dapat 0.01. 0.01 lah, silap. Potong dulu. Okay. Alright. So bila jawapan kita? Soalan yang ke-32. 50 cm padu larutan pelambung 2 nitrat 1.0 mol DM padu DM3 ditambahkan kepada 50 cm padu larutan kalium sulfat 1.0 mol DM padu di dalam sebuah cawan plastik. Perubahan suhu ialah 2.5. Okey. Eksperimen diulang dengan menggunakan 50 cm apa semua lah. Okey. Dia tanya berapakah perubahan suhu untuk gambaran sini. Okey. One thing yang kita kena tahu, sebelum kita buat jawab soalan ni, tadi dia cakap pasal kalium. Where is kalium mungkin? Where is it? Ni. Dia cakap pasal kalium sulfat. Alright. Anything pasal kalium, okay, dia adalah ion pemerhati. Okay. So, alright. Kita tulis dulu persamaan dia.
So persamaan dia ialah PbNO3 tambah dengan kalium sulfat. So kita akan dapat PbSO4 tambah 2 kalium nitrate. Okay, dah seimbang. So step yang kedua, step pertama lah. Step yang kedua adalah kita kira mol. Setiap kali kalau soalan tu kan dia bagi kita punya benda ni kan, kita guna je semua. Dia takkan bagi saja punya, right? So okay. And untuk siapa ni? Untuk plumbum. Untuk plumbum nitrate. So kita akan dapat berapa tadi? 50 darab 1.0. 50 darab 1.0 per 1000. Kita akan dapat 0.05. Okay. Step yang ketiga, kita buat yang sama ke? Mol siapa? Tapi mol dia kalium sulfat. Berapa tadi? Sama juga 0.05 mol. Okay. Ni untuk dia kata sebelum diulang. Waktu ni perubahan suhu masih lagi 2.5. Bila kita ulang pula, okay, step yang keempat, bila kita ulang, dia kata larutan plumbum nitrate still kita dapat 0.05 sebabnya dia 1.0 dan 50cm. Lepas tu kalium sulfat yang dia berubah ada 100. Alright. So kalium sulfat nombor 5 untuk K2SO4 tadi kita akan dapat 100 darab dengan 1.0 kan. Betul tak? Tak ingat dah lah. Okay. Betul. 1000. So 100 buang 2 kita akan dapat 0.1. Okay. So tadi di sini perbandingan dia untuk PbNO3 nisbah dengan kalium 2 sulfat 1:1 kan, sebabnya yang ni 0.05, yang ni pun 0.05 kan. Tapi mana dia? Untuk yang ni berubah pula. PbNO3 kalium 2 sulfat. Ini 1, ini 2. Sebab apa? Sebab ini 0.05, ini 0.1. Okay. So tapi kan tadi kan saya dah bagi tahu kan, kalau ada perkataan kalium je, automatik dia ialah ion pemerhati. So bila dia ion pemerhati, so kita akan tengok reaction bergantung pada jumlah mol dekat kita punya reaction pembatas. Reaction pembatas ni apa? Dekat plumbum lah. Sebabnya yang ni pemerhati, dia tak function pun. Okay. So dia yang function, kita tengok reaction dia sebenarnya. Okay. Jadi sebab dia still 0.05, maka jawapan dia A lah. Maksud dia punya perubahan suhu dia tak berubah langsung. Boleh faham tak? Bila soalan ni pasal kalium ke ataupun natrium, okay, selalunya kalium atau natrium lah, dia akan menjadi ion pemerhati. So bila soalan ada ion pemerhati, kita tak akan uji dia, kita akan uji yang bukan dia, which is dalam kes yang ni adalah plumbum nitrate. Jadi bila kita nak uji plumbum nitrate, kita kena ambil mol plumbum nitrate. Kebetulan mol plumbum nitrate ni untuk kali kedua, eksperimen kali kedua adalah sama dengan eksperimen kali pertama. Jadi automatik suhu dia tidak akan berubah, perubahan suhu dia tetap 2.5 darjah Celsius. Okey, faham? Soalan 33, rajah 12 menunjukkan satu proses yang mana satu apa ni? Rajah 12 menunjukkan satu proses yang mana satu molekul berantai panjang bertukar kepada ayat dia yang pelik sikit. Satu proses yang mana silap nada. Okey. Rajah 12 menunjukkan satu proses yang mana satu molekul berantai panjang bertukar kepada dua jenis sebatian. So heptana jadi etana dengan pentana. Okey. Apakah nama proses tersebut? Okey, soalan yang straightforward. Jawapan dia perhatikan lah. Ke-34, antara berikut yang manakah monomer untuk nylon? Okey, yang ni kita kena hafal. Hafal dapat, tak hafal tak dapat. Okey, 1,2 etadinal bukan asid terephtalik, lagilah bukan. Macam saya nak ingat first kan, yang ni kan, dia ada nama dioil, nama nadioil. So nadioil dia seakan-akan dengan niolin. Lebih kurang lah, walaupun niolin ni bukan nylon, tapi macam niloid, macam mana nak bagi tahu, tapi macam sebutan dia pun dekat-dekat tau. So saya ingat macam tu. Lepas tu 16 hexanediamina ni sebabnya apa, nylon ada 5 huruf tau. Lepas tu kan kita mesti nak lebih pada 1 huruf. Cara kita ingat tau, ikut ingat macam mana pun. So ada nombor 6 kat sini. So saya ingat macam tu je lah.
Okay. So jawapan dia apa? Jawapan dia adalah B. Soalan 35, antara berikut yang manakah sifat sebatian kovalent? Okey. Sebatian kovalent, dia tak larut dalam air, dia larut dalam pelarut organik. B, takat lebur dan takat edih yang rendah. C, mengkondensasikan. Salah, dia tak mengkondensasikan elektrik. So jawapan dia D lah. Soalan yang ke-36, antara berikut pemerhatian manakah adalah benar untuk ion ferrum 2 dan ion ferrum 3? Oh, ni region yang digunakan. Okey, A, larutan natrium hidroksida mendatangkan pirang tidak larut dalam larutan natrium hidroksida berlebihan, mendatangkan hijau tidak larut. Terbalik ni. Kalau ferrum 2 hijau, ferrum 3 warna pirang. Okey. B, larutan kalium thiocyanate, larutan merah darah dengan larutan merah jambu. Ni pun terbalik. Macam ni kita nak tahu terbalik kan? Kita ingat macam ni je. Kalau nombor 2 ni macam beginner. So beginner je mesti warna merah-merah jambu dulu. Okay, soft-soft dulu. Bila 3 je dah warna terang, macam warna dah orang, apa kita panggil, master. So dia dah merah darah. Okay, macam tu cara kita ingat. C, larutan kalium manganat 7, warna ungu larutan kalium manganat 7 diwarnakan yang apa? Kalau ferrum 3 tak ada 16. Betul. Sebab apa? Ini adalah melalui apa nama dia tu? Apa ni? Redox, pengoksidaan. Okey. Sebab apa? Sebab larutan kalium manganat ni kan dia kan ejen pengoksidaan. So dia mengalami penurunan. Kalau ferrum 3 nak jadi ferrum 2. So bila ferrum 3 naik di ferrum 2, dia akan mengalami penurunan. So kalau dia bertindak balas dengan kalium manganat, which is yang nak juga mengalami penurunan, so dia pun tak ada tindak balas lah. Faham? Okey, sebab tu jawapan dia C. Okey. Yang ni tengok sikit lah. Larutan kalium hexasinoferat ni macam tadi lah, biru muda mesti yang ni dulu. Mesti nombor 2 dulu. Terbalik. Okey. Okey, soalan 37, rajah 13 menunjukkan penukaran sebatian K kepada 2 sebatian organik melalui proses pengoksidaan dan pendehidratan. Okey. Bagi C3H6 sebatian K, C2H5COOH. Okey, mengalami pendehidratan. Kalau mengalami pendehidratan daripada alkohol kepada alkina, maksud dari C3H6 ni maksud dia adalah propina. Okey. Maksud dia sebatian K ni dia adalah propanol. So dia akan jadi asid propanoik. Okey. Alright. Apakah formulaan bagi sebatian K? Soalan yang straightforward yang ada OH. C. Soalan 38, persamaan ion berikut menunjukkan tindak balas antara zinc dengan asid. Okey. Antara perubahan nombor pengoksidaan bagi apakah perubahan nombor pengoksidaan bagi hidrogen? Alright. Silap. Sini. Okey, kita tengok kat sini. H plus kepada H2. Ada charge kepada tiada charge. C. Alright. Sebab dia satu charge je. So tak logik lah kalau 1 kepada 2. Kosong tu salah. Sebab dia ada charge. Alright. Soalan yang straightforward. Soalan 39, rajah 14 menunjukkan siri tindak balas bagi menghasilkan sebatian organik Z. Okey, organik Z ni organik apa? Dia pada ethanol tambah H2O sebatian X. So yang ni etanol lah. Alright. So lepas tu jadi sebatian Y, kita dapat yang ni. Sebatian organik Z ni apa? Dia adalah ester. Okey. Alright, kita belah dua kat sini supaya kita tahu. Sini adalah alkohol, sini pula adalah asid karboksilik. Alright. Jadi sini of course kita tadi ni etanol kan. Yang ni pula but. So ini adalah asid butanoik. Okey. Macam kita baca ester, kita akan baca baca alkohol dulu. Baca terbalik. So kita akan baca etil butanoik. Alright. Sebatian X etanol. Okay, so butanol salah. Okay, ini pula asid butanoik, atau etil butanoik. Jawapan dia B. Okay, finally soalan last 40, rajah 15 menunjukkan gambar rajah aras naga bagi pembakaran etanol C2H5OH. Okay, nampak turun tangga. Turun tangga maksud dia apa? Turun tangga maksud dia exothermic. Bila exothermic, dia tahu je negatif. Okay, dah taruh kat situ. Okay, dia tanya apa kat kita? Berapakah jisim etanol yang diperlukan untuk menaikkan suhu 200 cm padu air sebanyak 31.0 darjah Celsius? Okay, jadi kita nak kira benda ni. Dia nak jisim etanol untuk menaikkan suhu 200 cm air. So yang pertama, apa yang kita kena buat? Kita kena buat delta H.
Okay. Yang kedua kita kena buat Q sama dengan MC theta. Yang ketiga baru kita buat sto Q. Okay, Q sama dengan MC theta. So Q sama dengan M dia berapa? 200 kan. 200, suhu dia berapa? 31. 231 4.2. So kita akan dapat 26040 kan, joule. Lepas tu kita buat delta H. Delta H sama dengan tak apa tadi, negatif 1366. Negatif 1366 kJ. So negatif 1366 kJ sebenarnya equals to 26040 joule per dengan 1000 darab dengan X. X ni apa? X adalah mole lah. So X tak tahu, so kita pun ubah tempat. Ni matematik je. So jom kita akan dapat X sama dengan, dia dapat 0.0119295754. Okay, bila kita dapat macam ni, baru mole kan. Dia nak GSIM. Alright, ni kita punya mole. So N ni apa tadi? NC2H5OH. NC2H5OH sama dengan 0.019. Ambil banyak ni pun cukup dah. So 0.019 sama dengan X. X ni mewakili GSIM pula. Tadi kita dah buat X kat sini kan. Kita takut lagi hampa pening. Tak apa, kita buat huruf lain. Huruf G. Ambil G per, okay. C sama dengan berapa? 46 gram mole tadi pak. Tak, 46. 46. So G sama dengan 0.876, which is kalau kita tengok kat sini paling dekat C lah, sebabnya kita bundar. Alright. Okay, dah tamat soalan kimia Selangor 2024 kata 1. Okay, semoga bermanfaat. Okay, bye. Assalamualaikum.